Ini dia model terbaru Akaso Keychain 2. Kali ni dia lebih kecil tapi performance dia tetap mantap. Dia boleh support sehingga 4K resolution. Jom kita tengok apa yang korang akan dapat bila korang beli ni. So jom kita unboxing. So first kali aku suka disebabkan dia support 4K. Siap dengan skrin 1.3 inci. Dan yang paling best katanya dia waterproof. Jom kita tengok. Wah, tu dia. Oh, okey. Jadi inilah sebab dia waterproof. Dia dah bagi sekali dengan case waterproof. Jadi korang tak perlu risau nak cari case waterproof. Dalam ni korang akan dapat buku manual, remote kamera. Yang ni sangat-sangat bagus. Kalau korang nak record, korang tak perlu nak tekan pada kamera. Korang boleh tekan saja pada remote ni. Contoh kalau korang letak dekat tangan, korang boleh klik saja dekat sini tanpa sentuh kamera. Kemudian korang akan dapat clip tu sendiri. Yang ni kalau korang nak clip pada baju ataupun beg. Ini satu lagi korang akan dapat USB-A kepada USB-C. Ini tali untuk remote tadi. Dan beberapa lagi mount lain untuk korang sangkut dan lekat pada mana yang korang nak pakai. Dan yang terakhir dia bagi double sided tape kalau korang nak lekatkan mount tu. Dan juga korang akan dapat sekali dengan kain pengelap skrin dan lens. So inilah produk tu sendiri. Dekat bahagian belakang korang akan nampak ada Akaso. Jom kita buka. So inilah produk tu sendiri. Ini dia Akaso Keychain 2. Saiz dia sangat-sangat kompak. Dekat belah sini ada dua button. Satu bahagian atas dan satu bahagian bawah. Dekat bahagian depan ada satu button. Untuk korang hidupkan dia ataupun tekan dia punya menu. Untuk skrin, dia menggunakan skrin 1.3 inci touch screen. Jadi kalau korang nak masuk menu sangat-sangat mudah. Jadi kalau korang nak tengok dia punya footage, korang boleh komen, nanti aku akan tunjuk dalam next video. Dan kalau korang minat, korang boleh dapatkan sekarang sebab harga dia tengah cuncut. Macam mana? Korang nak tengok dia punya footage, korang boleh komen, aku akan tunjuk dalam next video. Go!